saja. Mari, mari, mari semua berdendang, hati senang hidup ria. Kuntum, kuntum, kuntum anak yang bijak, cari, cari, cari akal bertindak. Cot, 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 cot teman setia, kura-kura sahabat sentiasa. Mari, mari, mari dengar cerita, kisah kuntum yang ada-ada saja. Mari, mari, mari semua berdendang, hati senang hidup ria. Hati senang hidup ria. Sejuknya. Hujan lebat macam ni, mestilah sejuk kan? Tengoklah si Kuntum, Kuek, Atan dan Cot tu. Duduk je dekat rumah, tak buat apa-apa aktiviti. Yelah, macam mana nak keluar rumah kalau hujan lebat? Habis semua rancangan kita tergendala sebab hujan ni. Ish, awak ni Kuntum. Tak baik tau cakap macam tu. Betul apa saya cakap. Tengok, kita tak boleh nak pergi mana-mana. Duduk rumah je. Boring lah. Hujan tu kan satu rahmat. Hujan yang turun tu bawa rezeki kepada seluruh makhluk. Apa-apa je lah awak ni, Cat. Saya rasa kalau kita tak boleh main kat luar tu, banyak lagi aktiviti kat dalam yang boleh kita buat. Betul tu. Kita boleh main catur, dam, monopoli. Banyak lagi lah. Macam mana ni Kuntum? Jomlah kita buat apa-apa ke? Tapi, tak sama kalau kita main kat luar. Alah, sekali-sekala. Apa salahnya kalau kita cuba yang baru pula? Malas lah nak layan awak berdua ni. Makan biskut lagi sedap. Entahlah, tak nak mengalah juga tu. Siapa tak kena Kuntum? Apa yang kamu bebelkan dari tadi tu, Kuntum? Tak ada apalah, Ibu. Ibu tahu. Kamu marah sebab tak boleh main kat luar kan? Lebih kurang lah tu. Mari sini. Makcik nak bagi cadangan kat kamu semua ni. Cadangan apa, makcik? Apa kata kalau kamu semua pergi memancing lepas hujan reda? Pergi memancing? Ya, memancing. Biasanya kalau lepas hujan macam ni, seronok tau kalau kita pergi mancing. Sebab nanti boleh dapat banyak ikan. Bagus juga cadangan makcik tu. Kan saya dah kata hujan tu bawa rezeki. Kalau macam tu, lepas hujan reda nanti, kita pergi memancing lah ya. Ibu cadangkan, baik pergi besok je lah. Lagipun hari dah nak petang ni. Betul juga tu makcik. Bahaya juga kalau petang-petang baru nak pergi mancing. Kalau macam tu, esok je lah kita pergi. Alamak, menutup lagi. Saya rasa baik kita bincang dulu apa barang-barang yang kita perlu bawa esok. Betul tu Kuek. Kita bawa pancing dah lah. Dan umpan. Pancing dan umpan. Betul tu. Kita nak guna umpan apa? Saya rasa elok kalau kita pakai umpan cacing dan belalang. Okey juga tu. Lagi satu. Kita mestilah bawa bekal makanan juga. Nanti kita lapar. Macam mana? Ya tak ya juga. Esok kita bawa bekal masing-masing lah. Okey. Nasib baiklah cuaca hari ni elok. Dapatlah kita pergi memancing. Awak semua nak tahu satu perkara tak? Tahu apa? Untuk pengetahuan awak semua, hari ni saya akan bergelar juara joran. Alah, memancing pun belum. Dah berangan nak jadi juara joran. Awak tengoklah nanti. Bukan kuntum lah kalau setakat bawa balik seekor 2 ikan je. Biasanya orang yang cakap besar tu yang tak dapat. Kita tengok dan lihat nanti. Sekadar awak lah, Kuntum.
Tu nampak macam Putih dengan Dakman je. Diorang nak pergi mancing juga ke? Yelah tu. Ramai-ramai memancing. Lagilah seronok. Jomlah kita tegur orang. Hai Putih, Dakman. Macam berjanjilah pula. Nak memancing juga ke ni? Oh, Atan. Bosan je kat rumah. Tu yang datang mancing ni. Tak pernah pula nampak awak semua memancing. Baru semalam kami bakar-bakar nak pergi mancing. Lagipun, Mak Kuntum cakap kalau lepas hujan biasanya banyak ikan kan? Oh, tengok nasib lah. Tapi biasanya saya memang juara. Ya ke? Nampaknya hari ni awak ada pencabar baru tau. Baru datang sekali, tak mungkin boleh lawan saya. Ya ke? Saya dah sediakan umpan yang baik punya. Garanti boleh cabar awak. Jangan mimpi, lupakanlah niat awak tu. Saya tak pernah kalah di tangan orang lain. Tengoklah nanti. Baiklah, saya akan pastikan hari ini saya yang akan dapat ikan paling banyak dan kalahkan awak semua. Putih. Sudahlah. Kita datang nak memancing, bukan nak gaduh. Betul tu Kuntum, Putih. Kita bukan nak tengok siapa yang kalah atau menang. Jomlah. Kita cari lokasi masing-masing. Mari memancing, 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 memancing bersama kawan-kawan semua. Mari memancing, 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 memancing bersama sahabat semua. Banyaklah ragam ketika bermancing. Ada suka dan ada duka. Walaupun hujan sanggup diredam demi kerana memancing ikan. Berkumpul bersama pergi memancing, memancing ikan hati gembira. Mana pula ikan-ikan ni pergi? Kenapa tak nak makan umpan ni? Ish, minta-minta Kuntum pun tak dapat ikan juga. Banyak juga kita dapat ikan ni, Kuek. Cik boleh kalahkan Putih punya. Saya tak sangka seronok pula mancing ni. Ikan lah. Wah, ambil. Ini dah lebih ni. Wah, ambil. Apalah awak ni? Awak yang baling dulu pada saya. Yelah, awak kan tahu slipper Jepun tu tempatnya bukan kat sini. Buanglah dalam tong sampah. Awak ni tak menjaga kebersihan alam sekitar lah. Alam selipar? Bukan alam selipar lah. Alam sekitar.
Oh, alam sereka. Yang gosok baju tu Oh, nanti saya minta gambar saya Alam sekitar lah, alam sekitar. Monyet. Maaf Ikan. Sekarang saya akan buangkan ke dalam tong sampah. Wah. Nampaknya saya kena dapatkan petua daripada awak. Macam mana nak dapat ikan yang banyak? Mana ada petua apa-apa. Entah-entah umpan ni kot. Ya ke? Awak pakai umpan apa? Saya pakai umpan kura-kura. Oh, patutlah. Ish, tak boleh jadi ni. Kenapa sikit je dapat ikan hari ni? Baik saya pergi siasat macam mana dengan kuntum. Mestilah banyak. Ini yang nak berehat kejap. Ya ke? Saya pun. Tengoklah ikan-ikan yang saya dapat ni. Banyak. Tapi tak boleh lawan saya punya. Saya balik dululah. Macam mana kuntum boleh dapat banyak ikan pula? Tak boleh jadi ni. Banyak dapat ikan? Boleh tahan lah. Tengoklah tu. Banyaknya. Saya kan dah cakap, awak memang layak digelar Raja Pancing. Tak ada siapa boleh tandingi awak. Lain macam je bunyi tu. Kenapa puji lebih-lebih pula ni? Tadi cakap awak yang paling bagus. Awak ni diamlah. Yelah, tadi cakap bukan main lagi. Ni mengalah pula ke? Sebenarnya saya tak tahulah kenapa hari ni ikan tak nak makan umpan saya. Ya ke? Awak gunalah umpan katak. Bukan pasal tu. Saya datang ni nak minta ikan awak sikit, Dakman. Apa? Ikan saya? Kenapa pula? Awak kan tahu saya berlawan dengan kuntum siapa yang dapat ikan lagi banyak. Si kuntum tu banyak pula dapat ikan. Saya pula sikit je. Saya mana boleh kalah dengan dia? Malulah. Mana boleh buat macam tu? Menipu namanya. Alah, bohong sunat je. Dakman, bagilah sikit ikan awak tu kat saya. Dakman. Apa? Tak dengar ke? Saya cakap bagilah ikan awak tu sikit kat saya. Saya cuma nak sedarkan kuntum je. Habis tu awak nak berlagak macam dia jugalah. Alah, hari ni je. Tu pun sebab kuntum. Dia tu selalu cakap besar, belagak. Terpulang kat awak lah. Dakman, tolonglah Okey, saya akan bagi sikit ikan saya pada awak. Ya ke Dakman? Terima kasih. Awaklah sahabat sejati saya. Tapi, dengan satu syarat. Syarat? Apa syarat awak? Biar saya fikir sekejap. Jangan nak suruh saya terjun sungai ni. Dah lah. Syaratnya ialah Mana si putih ni? Tadi kata nak pergi rehat kejap.
Saya nak pergi tengok diorang jap. Awak duduk sini boleh tak? Jaga ikan-ikan saya ni. Sekarang ada yang kebas pula. Saya kata tunggu sini. Kejap lagi saya datanglah. Banyak macam ni, barulah digelar Raja Pancing. Biar si Kunton terbeliak biji mata tengok ikan-ikan yang banyak ni. Si Kuntom ni. Mana pula dia hilang? Malas saya nak layan diorang ni. Baik sambung mancing. Kalau boleh dapat 5-6 ekor lagi pun bagus juga. Ish, berat pula ikan-ikan ni. Putih, banyak dapat ikan? Boleh tahanlah, sampai tak larat nak bawa. Tengoklah ni. Banyak ni ikan awak. Kenapa? Tak percaya? Saya rasa saya punya dah banyak. Tapi rupanya ikan awak lagi banyak. Tengok ikan awak. Nah. Lah, banyak ni je ke? Lain kali kalau nak banyak, belajar dulu dengan saya ni. Yelah, tapi mungkin juga sebab saya cakap besar tadi. Baik, macam mengalah je. Tak apalah Kuntom, saya nak balik dah ni. Ya ke? Awak baliklah dulu. Saya nak sambung mancing lagi ni. Betul ke tak nak balik lagi? Awak baliklah dulu. Kuntom, dah terbukti saya lagi pandai memancing dari awak. Iyalah. Sayalah raja memancing Kuntom. Saya... Okeylah, kalau macam tu, saya balik dulu ya. Okey. Alamak, mana nak sembunyi ni? Nak lari mana tu? Janji mesti ditunaikan. Mana boleh lepas macam tu je. Yelah, saya datang ni. Macam tu lah. Awak dah berjaya buat Kuntom tunduk pada awak. Sekarang giliran saya pula. Cepat. Yelah. Macam tu lah. Seronoknya ada pembantu khas ni. Terasa macam raja pula saya. Sudahlah. Alah Putih. Hutang kena dibayar. Janji mesti ditepati. Yelah. Putih. Semata-mata nak sakit hati Kuntom, terpaksa menarik lancar untuk si budak Man balik. Seperti awak lah. Yang penting sekarang, ikan-ikan ni saya nak bawa balik goreng. Ish, mana diorang ni? Tak nak balik ke? Atan, Kuntom, Kuek, jomlah balik. Macam mana adik-adik? Seronok tak tengok 6 sekawan tadi pergi memancing? Tapi, janganlah pula jadi macam Kuntom dan Putih pula. Berlawan-lawan nak menang. Kita mesti seronok dan ikhlas. Okeylah adik-adik, selamat berjumpa lagi. Bye.